Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Amri Zaidi channel, your favorite show ever. So, hari ini sebenarnya hari di mana hari pertama aku buat konten untuk Malkori. Maaflah lambat sikit sebab inilah yang aku akan bawakan. Aku akan masukkan vibe-vibe repeat. Bukan saja repeat, moto apa semua, drift apa semua aku masuk. Jadi macam yang kamu dengar tadi, first konten Malkori. Takkanlah tidak Malkodo kan? So, kita ada Malkodo. Hello, what's up guys? It's channel what's up? We're fighting away the sun, the condom, the city, and stay the club. And the TV tiga mana sweat, sini saya dendam. Wah, kalau sekarang jadi rapper, dari mana pengaruh yang kau dapat? Daripada kawanmu. Okay. Tak kisahlah kau mau jadi rapper, kau mau jadi apa, itu urusan kau lah. Bunga ni kau kasih tepi sikit. Kau kasih tepi sikit. Banyak something kan kau? Kau suruh kau tepi kan? Kau tak suruh aku alih kan? Tepi? Tepi sikit. Yalah, ni tepi kan? Ketepikan kakiku. Kau ketepikan orang lain dulu. Kau terjadi bersama kita dalam channel Ale Irfan. Mantap. So, hari ini sebenarnya hari transformasi. Macam yang kamu tengok semalam adalah hari transformasi dan kami bawakan vibes mat motor dan mat rumpit. Yes, kami akan bawakan semua segala jenis pembalap-pembalap balap-balap yang ada di Malaysia ni. Contohnya drift, motocross, motor rempit, Apa-apa motor lah. segala jenis boleh lumba. Segala jenis motor. Lumba sikut pun kita akan lumba. kau berhenti dulu sekejap. Kau berhenti dulu sekejap. Tapi hari ini aku memandangkan kau ni mat rempit, aku mau challenge kau. Ada satu challenge yang mau buat betul-betul. Aku mau tengok kau ni rempit kan tidak kan. Sebab mat rempit, mat motor ni dia beza tau. Bila kita satukan dia jadi mat pad. Lawak kau kan? Ini lawak kau, mat pad ni. Kau bercakap kau. Kau ingat ini konten aku sendiri ke? Tadi kau suruh berdiam, kau tak suruh bercakap. So, untuk pemanasan, aku akan bawa dulu kau, kita akan rehearsal dulu. Panas gila baju ni. Memang panas. Kata panas hati tu. Dorang cakap yang kita tiada yang pedol, dia tahu kan dalam ni bahang dia macam mana? Itulah pasal dia tak tahu ni. Wey. Sampai mencun macam banjir dah. Kau pernah tengok cerita ni? Bikers kental. Zizan Razak buka-buka berair Wey. je. Aku ni bukan berair daripada atas je. Bawah-bawah sekali berair kau tahu. So, hari ni kita akan teruskan konten. Aku mau bagi kau test drive dulu. Test drive sebelum kau masuk ke dalam challenge tu. Kau, kalau challenge ni macam macam mana? Kau pantang di challenge ke, kau pantang dicabar atau macam mana? Pantang mundur kecuali Roblox. Itu tagline. Iyalah. Aku masuk tagline tu pun kau dah tahu dah. Aku takkan mundur. Segala jenis cabaran, rintangan, semua. Kecuali hanya satu yang aku boleh undur. Hanya Roblox saja aku tak boleh. Sebab apa tak ada lesen? Oh, jadi kau takut lah dengan Takut lah. Apa macam rempit macam gini ni. Lesen tak ada nanti. Tunggu ada duit nanti aku buat. So, begitulah kamu akan tengok perjalanan konten kami ni. Malkori ni kami tidak akan lepaskan vibe-vibe permotoran. Perlombaan. Apa jenis motor sekalipun kami akan usahakan. Aku sudah janji dengan kau untuk first konten tu yang post di site dia. Dan ini adalah site aku. Kau bagi tahu di site kau yang kau akan bawa apa? Bawa apa? Bawa telur. Memanglah kau. Ini lawak ni bahaya tau. Lawak telur ni bahaya. Ingin sudah kena kecam. Dia fikir lain, netizen fikir lain, lantak dia orang lah. Aku Aku rasa lebih baik dikecam. Lebih baik disebut daripada tidak. tidak disebut dia sebab tak kisah pun. Dikecam tu perkara biasa untuk seorang content creator. Biasa sangat. So sebab itu perspektif orang. Kita tidak boleh ubah dan kita tidak boleh puaskan hati semua orang. So apa yang kita boleh buat adalah usaha aja. Usaha tawakal doa.
rencana sekolah. Ya. So macam yang kamu tengok di konten Mal, adalah dia janji apa yang kau janji dengan aku tu? Aku akan buat sehabis baik Yes, habis untuk baik. Malkori ni. So Ya, habis. apapun rintangan di depan ni kami akan usaha untuk buatlah. Okay Mal, itu janji kau kena pegang tau. Ini untuk Malkori tu. So sama-sama naik, sama-sama fly bro. Okay, let's go. Tarik dulu. Hey, mana Wings! Itu wings! Hah? Itu wings! Oh, wings ah. Itu Raja di Oktober. Ku akan menjagamu. Wah. Di bangun dan tidurmu. Ini semua mimpi dan nyataku. Oh, kau rupanya jiwa Indonesia. Iya. Oh, Aku boleh bawa lah rock ni semua. Cuba kau bagi, okey kau bawa rock satu kita try. Kita try je sebelum kita test buat betul ni. Ku susun langkah melayarkan hari indah bersamamu. Lirik-lirik takkan padam seandainya kau adalah sumbernya. Kepala dah Kaulah putri yang ku demam bidadari syurga. Separuh jiwa kau nyanyi ya? Iya. Separuh mati ya. Ya. Cepatlah kita mau pergi rehearsal nih, kau menyanyi pula di sini. Jom. Jom. Sekarang. Let's go boy, let's go boy. Let's go. Yang percobaan. Guys, tengok kau, ini joki yang sebenar. Joki yang amat-amat comel Susah ya. Mundur berkali. Ini joki yang sebenar, aku tengok kau. Ya. Nak tarik pun tak larat. Apa benda joki? Terlepas kelas. Aku rasa faktor helmet lah. Tak ada kena-mengena lah. Kau Ini jangan faktor kau- tangan kau sebab dah Kau tua. jangan macam-macam sebab lepas ni aku akan challenge kau tau. Challenge? Okey, tak apa. Kau tunggu lepas aku bawa motor ni aku challenge kau. Okey, baik. Tak boleh bingkang. Sebenarnya ini bukan tujuan kita sebenarnya. Tujuan utama kita adalah kita sudah dari transformasi tadi. Okey. Aku mau dengan pakaian ni kita masuk mall. Masuk mall. Kita masuk mall. Helmet pun kita pakai. Macam ni. Macam ni. Kau biar betul. Betul. Ini bukan tujuan utama kita ni. Helmet. Helmet kena pakai. Kau buat kerja gila ni. Tak pernah jumpa orang ni. Kita mesti kasi tengok orang yang kita ni sebenarnya bukan mat terbit, bukan mat motor sebenarnya. Kita ni pencinta wanita. Cinta wanita. Okey. Jadi kau jual, aku beli. Kau boleh betul lah. Mari aku nak tengok siapa yang akan malu. Mari. Dia belum kenal lagi aku siapa. Okey, jadi kau nak tengok kemaluan pula. Siapa nak tengok kemaluan siapa yang putus? Jadi kau tengok okey. Kau ajar budak ni. Budak ni kau ajar.
Tolong cari nombor plate VNJ 4669. Begitu kurang ajar. Tengok tu muka dia. Hormat sikit kan. Sorina pun nak buat konten juga, tak adalah buat tepi jalan. Sorina noob. Sorina pun nak buat konten juga, tak adalah buat tepi jalan. Tukar jalan orang. Konten aku. Kita orang mat rempit. Memang buat tepi jalan. Merepek apa macam ni? Kita roblok. Tahan. Cik, polis. Tahan. Kenapa? Kita isi lesen. I see lesen. Nah, hati saya. Uish. Hati kau busuk lah, hati kau busuk. Busuk. Hati kau busuk, dia mau. Tak mau, jom. Jadi kita pergilah ikut tau. Diorang tak layan. Macam tu mesti berbau masuk. Sanalah motor ni. Muat lah, yang makan ruang gila. So kita jumpa di dalam mall lah sekejap lagi ya. Sebab kami mau cari keperluan hidup. Ya, aku dah panas ni. Panas. Jadi kita pakai drag ni. Baju ni baju sebenarnya baju drift. Apa kata kita naik kereta aku, kita drift pula. Okey. Sementara kita nak pergi mana ni? Kita mau pergi mall. Pergi mall lah. Kau ni balik-balik dikasih tahu. Pergi mall. Okey, jom. So sekarang kita akan bergegas ke mall. Ada aktiviti yang aku akan challenge ni. Dia cakap dia ni mat rempit kan. Fly sama-sama naik, sama-sama fly. Aku mau tengok dia fly macam mana lepas ni. Kau tengoklah. Wih. Jangan fly dulu bro. Ini bukan kawasan dia. Ini bukan tempat dia yang kita perlu fly. Kau tahu tak? Aku bila pakai baju, kau baca nama? Alif Irfan. Aku punya darah drift tu membuat-buat, kau tahu? Kau tahu tak? Woi. Wow. Kurang tarik tu. Belum lagi sebab dia kereta kat depan. Okay. Ini aku bawa kereta drift kot. Come on lah sikit. Aku akan tunjukkan skill aku bila menunggang kereta. Orang mesti pelik. Apa benda lah Mamat 2 ekor ni buat. Naik kereta macam gini. Bukan kereta drift. Pakai baju drift. Diorang tak tahu yang kita ni mat rempit, mat motor. Yes, tau. betul. Weh, ke tepi sikit. Apa benda lembab? Alamak. Najis mutawasito. Itulah mat rempit. Kalau macam mat motor. Sorry Aku dah terkeluar pula perangai aku. Sebelum ni tapi sini aku rasa macam nak tak ada. Kau perlu bawa diri kau yang macam tu tau. Dia orang belum kenal diri aku yang baran. Dia orang suka diri aku baran. Tapi bila kau jadi bagus, orang tak suka tau. On judge aku. Kau ni terbuat dari api sebenarnya. Apa dia? Kau terbuat daripada api. Wow. Ini aura drift yang kau katakan tadi. Ya. Ready semua. Pegang kuat-kuat. Tidak. Mana drift dia? Mana drift? Ni nampak kona. Okey, kona. Sap. Wow. Ui. Tiada gear. Kau nak payah tangan kau dekat bawah. Tiada gear. Pedal shift. Silap aduh. Kau tipu dorang pun dah gagak lah. Jadi dah slow. Kita slow kita tunggu. Kita slow. Kau faham tak slow? Kalau kau langgar orang nanti macam mana? Takkanlah orang itu dekat tengah-tengah ni. Memang kalau dia dekat tengah-tengah kita langgar lah dia. Pegang kuat. Wow. Okey. Relax. Minyak macam air. Itulah. Macam air minyak. Stage 2. Macam air. Dah lah pakai minyak hijau. Tak boleh pakai minyak kuning. Minyak merah tiada budi tau. Tiada budi pengerti. Memang dah set pakai minyak merah. Nak macam mana? Itulah. Okay. Jadi kita orang on the way ke challenge ke mana tadi? Ayo. Mana-mana yang penting mall. Okey. Jadi dia challenge aku, kita tunjuk kat dia dengan helmet askar aku ni. Aku boleh masuk mall ke tak? Ini dia punya orang bro. Kau tak payah pakai ini. Malas.
Tak asi lah. Tak asi. Tak, dia tak fair. Tak Apa fair. asi? Asi tu dia macam asi lah kalau kau. Itu bukan asi. Eh? Kalau asi ni maksudnya kau tahu tak bila kau beli makanan ada expired. Itu basi. Oh itu masih. Itu basi Telenggong. Aku ingat asi tadi. Asi ni kalau dekat Sabah dia macam brother lah, brother. Brother. Dalam bahasa dusun lah. Asi, sini dulu Asi. Ha? Brother. Tak berasa start hari ni aku perlu panggil kau Asi lah. Asi. Ha. Kalau kau panggil aku asi, aku akan panggil kau cinta. Tak ada. Tak, ini bukan partnership lelaki perempuan tau. Tapi aku dah mula jatuh cinta dengan jenggot kau. Tak, kau perlu faham. Aku kalau partnership aku perempuan semua cringe. Kalau masuk dengan kau ni, kau jangan bawa cringe tu lagi. Sebab sebelum ni aku semua bawa ganas. Bila dengan kau aku akan bawa cringe. Aduh, akulah kau Dik. Aku buka ni kau punya ni, tengok. Okay. Jangan sampai aku buka. Buka apa? Ni, suit ni. Kenapa apa? Tak, sekarang ni apa masalah yang ini ni Kau punya tidak pula. Aku je botak. Ikut adik. Adik siapa? Adikku. Adik kau. Dia botak ke? Jadi, okey. Jom kita pergi. Yeah. Mana? Kita Tak sabarnya aku nak tengok Amberi macam mana. Kita tengok. Okey, jom. Let's go. Kami pun sudah sampai dekat mall sekarang. So challenge dia hari ni. Helmet buka. Helmet dia tak bagi buka. Polis. Alamak, helmet tak boleh. Bang, helmet tak boleh masuk bang. Dia kata helmet tak boleh masuk. Alamak. Abang polis bantuan ni tak bagi pakai helmet lah. Takut kena fikir kami pencuri. Kami Bukan. mau curi motor dekat dalam tu. Bukan. Kau cakap aku mat termpit. Ya. Aku bawa kau curi motor Tapi sebenarnya. dia lebih ke arah kalau tengok aku ni ahli-ahli syurga, ahli-ahli jemaah. Tapi kalau tengok macam kau ni dia ahli-ahli menyamun. Jadi itu yang bahaya tu. Macam Masalahnya dia tegur kau tadi tu, bukan tegur aku. Oh ya. Jadi betul Helmet lah aku yang aku- penyangak sebenarnya. Aduh, terpaksa lah kita. Sorry bang. Kami fikir helmet yang ada sirim je tak boleh bawa. Yang tu tak ada sirim helmet tu. Basikal. Okay. Abang tu risau ada kalau ada kes. Sebab Memang dia nampak kau macam penyangak kau tahu. Bukan, dia tengok kau. Dia kata, apa benda siap Mamat ni? Rambut sikat tepi. Lepas tu topi pakai ke tepi. Aduh. Dia ingat dia menyangak mana. Sekarang kita sudah di dalam kan. Aku mau Kau jangan kacau dia tiada kacau kau. Kau jangan kacau dia tiada kacau kau. Aku geletek dia. Aku geletek gila. Kau geletek-geletek ni, kau minat tak yang geletek-geletek ni? Iyalah, geli. Tapi masalahnya dia tak gelak. Aku nak bagi dia gelak. Aduh. Kalau aku geletek Aisyah dia gelak. Kau? Kau pernah geletek dia? Tak. Kau cakap betul-betul? Kau cakap betul-betul? Ya. Kau pernah geletek dia? Dia geletek aku. Dia cakap hamal kuduk. Dia kata tu. Aku tak pernah dia geletek kau tau. Kau tahu dia buat macam mana? Okey, dia buat macam ni. Okey, dia berdiri. Lepas tu dia geletek diri sini. Aisyah. Tapi kau yang ketawa. Aku yang ketawa macam ni. Contoh Amri. Ketawa. Amri. Itu urusan kau lah. Kau mau geletek siapa kau urusan kau lah. Yang penting kau jangan geletek dia. Yeah. Kalau kau geletek dia lepas ni, Geletek. sekarang kita perlu cari ni. Sebab kau kan mat rempit, aku mat moto. Kau mak pet. Tak, itu lawak tu kau sudah buat. Oh, Kau ya? jangan ulang-ulang lawak yang sama. Okey. Sekarang ni kita perlu cari di mana kawasan yang ada motor. Motor ni kita tidak boleh lari kan daripada kita punya ni. Kawasan yang ada motor. Sepang. Sepanggar. Kita keluar balik.
Lintas Sepang. Tak, di sini ada motor. Ada orang bagi tahu aku di sini ada motor. Tempat mainan. Tapi Ah. sebelum tu bagi can kat aku boleh? Apa? Aku tak ada energi, aku lapar. Kau mau makan? Mau makan dulu. Mau makan apa? Ya, makan apa-apa ya. Aku lapar. Kita sebagai mat motor kita kena makan coklat je. Aku makan nasi. Oh, makan nasi. Okey. Makan nasi. Boleh. Makan nasi ayam ke? Kita turun lalu kalau macam tu. Okey, kita turun. Tapi pastikan kau menang lah. Sepatutnya kalau kau menang baru kita boleh pergi makan. respect lah sikit. Dah sekarang ni kau kalah sudah. Dekat corner aku tahu memang kau akan kalah sudah dengan aku. Oh, dah, tapi jalan straight. Jalan straight pun kau sudah kalah. Bila aku kalah? Okey, kalau macam gitu, tunggu konten aku, kita masuk dekat Sepang. Aku sewa Sepang. Okey? Kita lumba motor terus. No hal Jalan bro, straight bro, ke? no hal. Ni kita baik. Di. Kita siap sewa motor. Woi. Ini jangan, ini merosakkan negara. Jangan, kita mesti dengan pendirian kita. Hah? Kau cuba menggoda aku. Jangan, budak-budak ramai tengok ni. Oh, iya. Kau jangan macam-macam, budak-budak ramai tengok. Dia belum kenal aku lagi kat bola sebab ni ramai. Nanti kau tahulah ramai je aku buat macam mana. Ini kedai Kau jangan main gila. makan kat belakang. Nanti orang cakap ni mat rempit mana lagi yang buat bising dekat dalam mall ni. Kita perlu ubah mindset budak-budak, bukan semua golongan masyarakat sekarang. Yang mat rempit ni bukanlah sampah masyarakat. Apa dia? Mat rempit bukan sampah masyarakat. Alang-alang kau kata mat rempit bukan sampah masyarakat tu, itu mat rempit. Kalau mat motor tolong rumah aku ada sampah banyak. Tolong ambil lepas tu buang kat atas sampah boleh? Itu majlis daerah. Oh, bukan kerja. Bukan mat motor. Kau jangan sembarang-sembarang, inilah tempat dia. Inilah tempat dia. Challenge kau ni. Main ni. Main golf. Macam berada ni. Main golf? Main golf. Apa yang kamu Abang main main golf apa, bang? dekat sini? Tahu? Apa? Kau tanya dorang tahu kan kita punya tagline? Kita punya hand sign. Insan tahu tak? Siapa yang tahu? Kalau tak ingat baru nak bagi 1000 ni. Tak ingat Aduh, dah. baru mau bagi duit. Tak tahu lah. Aduh, tak apa, lupakan lah. Aku nak bagi 1000 ni kat dia. Aku nak bagi dia 1000 ni. RM1,000. Rupiah, tapi dia semua tak tahu. So, jap. Jadi kan. Kau tahu bermaksud kita ni belum mendunia betul-betul. Belum mendunia lagi. Baru separuh. Kau sabarlah, kita baru mula. Aku jumpa sudah. Kau mat rempit kan? Ni. Kau betul-betul mat rempit kan? Ya. Tapi kering je sebelah hidup, sebelah tak hidup. Macam mana ni? Kita kena main yang ini. Main yang ini. Tapi Okey, kita tunggu dia kita sementara tu pergi beli coin dulu lah. Ya sabar. Kau boleh sabar ya? Orang masih main. Dia mau kita tengok lah. Yang ini aku rasa susah mau fly ni. Boleh. yang aku jadikan pelik je. Hidup Macam lah ni. mana tayar dia tak ada rim, tapi bisa berjalan. Nampak? Ini teknologi akan datang. Teknologi akan datang. Teknologi akan datang. Yang ini memang kita tidak boleh fly. Kau tengok ni macam aku naik RZ tu. Adik nak bonceng. Tunggu kudang. Oh kena dagu, alamak. Bahayalah motor ni. Ada cap. Aku tak nak main. Kena dagu lah pula. Jadi aku nak main ni. Ini kita main. Ini foto ke? Ini aku senang kau Kau kan tadi mau makan, tapi aku cakap jangan dulu kita makan. Kau mesti lawan aku dulu. Kalau kau menang baru kita pergi makan. Okey. Aku akan bukti kau siapa yang juara sebenar. Dengar. Kau silap orang ni bro. Kau belum ada title tau. Kau belum ada title. Kau perlu tahu tu. Kau belum ada title. Amri. Oh, wait. Amri. Oh. Mana kau Amri? Sini. Oh.
Sorry. Itu aku rasa macam ada benda rezeki aku. Hah? Iaitu jin aku. Jin dalam motor kau tu? Yeah. Kau menang dulu. Kalau kau tidak menang, kau tidak makan ni. Rugi kalau tok guru aku bagi baju ni kat aku. Baca. Ya tahu. Aku tahu kau tidak menang. Kau puasa hari ni. Kau percaya cakap aku? Aku tidak akan sewenang-wenangnya biarkan kau menang kau. Ha. Tak nak bagi aku puasa. Ha. Sedangkan puasa 30 hari pun aku sehari tak puasa. Apa tak lagi yang ini tak puasa? Bulan Ramadan ni. Ha. Itu jangan kau kasih tahu dorang. Oh. Tengah on game ah. Aduh. Nampak betul kau punya kejinan tu. Kejinan apa? Jin dan syaitan. Kau pacol lah. Cik selalu songkau lah. Jadi 6 poin, kita kena tunggu Amri beli 6 poin. Aku nak beritahu korang kan, sebenarnya sejujur-jujurnya Amri ni dia belum cukup kenal aku betul-betul. Dia kalau dah tahu dunia ni langit tinggi ke rendah, dia belum tahu lagi joki maut yang macam aku ni. Kalau dia duduk atas motor macam gini, kalau tahu cerita Ghost Rider, dah tahu Ghost Rider, Ghost and Buster. Amri, jangan tinggal aku lama-lama. Mana kau ni? Dah panas dah ni. Kau buat apa dari tadi ni? Hah? Kau buat apa? Tengah tunggu kau. Oh, okey. Sekarang mari. Jangan kasih lama. So, kita akan mulakan kita punya perlombaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cepat bubuh koin. Aku dah tak sabar ni. 6. Mana bubuh koin? Mana ni. Kau mesti menang tahu ah. Okey, boleh. Kamu ready Zara? Dikali lah kau bro. Kau dah ready ya? Kau tengok Kau dah ready? Ha? Boleh. Aku tengah play. Alamak. Pelak lah kereta. Kau dah mau apa? Apa di belakang kau? Laju woi pada kali ni. Yeah, nomor satu guys. Get free one round. Kau tengok.
dapat free round 1. Kau kalah tau. Kau kalah. Tak ada. Tak ada free. Tadi dia cakap free. Woi, kau sekarang memalukan Pandai Gale ni. Aku dah joker sampai baik lah tadi. Terbukti lah kau memang bukan dilahirkan sebagai jiwa kelajuan. Kau minta maaf aku cakap awal-awal. Bukan jiwa kelajuan tu tak ada. Jiwa kelajuan tapi rezeki menang tu belum ada. Betul. Sebab 2 kali sudah kalah ni. Dekat hari itu pun kalah juga kan, dekat final kan. Sama, Sebab tu mungkin aku cakap, kalau ada next lagi benda tu, dengan game maybe kau boleh menang. Mungkin nanti motocross aku nak buat, mana tahu kita boleh menang, aku boleh menang pula. let's see bro. Kali ni aku bagi peluang. Off-road, oi ini orang dia kalau off-road. Off-road yang ni. Hai, saya punya kan. Hari ni aku bagi kau menang untuk game. Saya makan Tapi dia real. Tunggu Amri Zaidi. Saya makan lah. Nizam Zaidi. Hari ini saya makan Amal. Biar kau kebulur lah kau. Keluar, jom keluar. Kau tunjuklah perasaan kau dulu. Aku lapar. Aku mancing lah ikan. Aku nak makan ikan. Aku lapar je. Berdekuk dia. Kau sini. Kau ingat aku sejahat itu kah? Ha? Jangan makan. Nak makan. Makan apa? Makan apa? Makanan. Dia tahu makanan, memang makan makanan. Kau mau makan apa? Ayam, ikan kah, daging kah, lembu kah, sapi kah kau mau makan? Makan kat mulut. Kau sekarang ni kalah ni. Kau tak boleh makan sebenarnya. Aku satu kali sih aku tanya, ha? Kau tak mau makan, aku kasih bulang ni. Nak. Makan apa? Aku nak macam biskut-biskut boleh? Biskut. Ha. Boleh. Sini, ikut aku. Whiskas. Hah? Biskut-whiskas. Kau ingat kau kucing kah? Okey, kau mau cinggi itu ke kau mau makan? Makan. Makan, okey. Bagus gaya kau. Ha? Sebelum aku rembat kau. Hello, morning sir. Yeah. What you want? I want the chicken rice shop. Huh? Chicken rice. This place not chicken rice shop. No. This place is a chicken chop. Chicken chop. Yeah. Oh, ada orang dia. Kantoi. sorry. Roll gelap dia. Oh, Roll gelap dia. duk kecek molek. Apa ni? Oge asyik. Ini oge ni. Oge. Oge apa? Oge miskin. Kau oge susu. Bukan kita cakap tau. Oge kayo ni. Oge kayo budi pekerti. Habis tu buat apa pakai kita? Kenapa dia leher? Leher dia. Aku rasa ni lah dia kena ni apa? Tonsel. Ya, tonsel. Tombak. Tondes. Aku takut lawak ni tidak jadi tau. Kah? Jadi kalau kau nak tahu benda tu lawak ke tak lawak, kau kena tahu satu benda. Kena letak JJ. Kau kena tahu bila kau buat lawak, kita gelak. Kau faham tak? Jadi benda tu kelakar. Sebab tu kita gelak. Kalau kita punya lawak tak sampai, kita tak akan gelak. Jadi kita nak order dulu makanan. Order dulu. Okey bro, aku tahu kau lapar dari tadi dia kau mengadu. Sabar dulu. Kau makan semua? Ya. Tak, ini pencuci mulut. Oh, bukan sup. Bukan. Dah, aku ingat sup tadi. Jangan sampai ayam ni aku sambal. Kau. Ayam dah ada ni. Oh, ayam sudah ada. Ayam dah ada.
Bukan. Ini. Oh, Ini dia punya. Kau, aku nak lama lah kau ni. Aku rembat juga kau nak lama ni. Terbalik. Oh, kau betul-betul punch ah. Tak sekarang ni kenapa apa dia bagi kita ni? Aku paling tak minat lah tengok benda-benda begini. Aku lagi tak suka. Lagi-lagi ada dekat office. Dia boleh dekat office ada, dekat sini pun ada. Memang ayai juga ni. Aku nak minat betul lah tengok. Ni apa? Okey. Salah ni gila. Daus baju lift. Alah, ini aku tak puas hati ni Kenapa? dengan tempat-tempat macam ni. Kenapa? Kedai mahal-mahal macam ni. Kenapa? Respect lah sikit letak rambut. Bukan. Ayam aku. Agak-agak letak rambut. Bukan rambut. Habis apa ni? Ini rumput. Oh, dia kena dekat Medi. Oh. Dekat Medi. Ni apa yang makanan? Kenapa? Makanan India? Ah, Itu bukanlah, itu capati. Bukan capati, itu tanduri. tandoori pala otak kau tandoori. Kakak. Mau tanya, ini apa? Hah? Paiti. Yang India punya itu apa? Yang bulat tu? Yang bulat India punya. Panduri. Apa Bukan namanya? panduri. Panipuri. Bukan panipuri. Ini bukan panipuri kan? Bukan. Mana punna pada ini semua dekat ada pada kan itu. Ini kau boleh Sama lah. Konsep dia sama. Lain. Sama. Ya sama. Cuma Rasa dia berbeza. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahi ala barakatillah. Amin. Allahumma salli ala. Makan jemput. Jangan tengok saja. Ambil jemput selera. Ya, beri makan ini. Biasanya kalau orang makan tak bismillah ni ibarat makan dengan syaitan. Betul. Tapi sebab itulah ada doa yang kalau kau lupa baca doa makan. Oh. Doa dia gini, nanti sambung. habis je kau habis makan nanti kau akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. So betul. makanan yang sama-sama jin tadi makan tu, Ha? terkeluar balik. Terkeluar balik. Jadi jin tu muntah. Jin Jin apa? tu dia tidak muntah, dia jin ramah. Oh. Salah tu yang selalu kita pergi gymnasium. Jin, Gymnasium. Betul? bukan. Habis? Bukan. Gym apa? Gym bed Gym. orang lah kau ni. Oh, nak makan pun Ini yang betul-betul. Jin bara. No. Salah. Jim dan syaitan. Itu kau. Jim syaitan. Okey. Kami makan dulu. Okey. Aku sebenarnya tunggu je bila aku nak tutup kamera. Itulah. Kau tahu sebab apa? Ini apa? Aku malu. Malu kenapa? Aku tak boleh lah kalau tengok orang makan orang tengok aku makan. Kenapa? Dia Nampak makan kesian. sana. Nampak kesian lah. Kita makan nampak kesian lah. Nggak, itu kau kasih kesian diri kau sendiri tu. Dengan puding kau di sini. Manis pula makan dia. Sedap. Manis. Begitulah manisnya bila aku hari-hari melihat kau. Baru kering je. Kau terus kat tengah. Oh, terus dekat tengah-tengah. Boleh aku layan je kau, bro. Aku ni kalau bab challenge ni kau silap orang lah. Bagi tahu kau awal lah. Biar perlu aku renangi rautan api, bro. Lautan ombak berapi ada kita lagi beres semua kondisi ada korban cukup So kita akan buat outro dekat tengah-tengah ni. wah kau buat pendek betul cakap senohong dalam memberikan berduri Bukan. bercakap bohong lama-lama mencuri Bukan konten kau ni. bukan konten aku konten kau lah So, begitulah perjalanan video ni kalau kamu suka dengan video. So hi betul lah. So, dia bukan. So, Sally can wait. She knows it's too late.
Okey, jadi Amri, perlawanan yang begitu menarik tadi Oh, Tidak disangka-sangka. Racing boom. Jadi kalau kamu suka dengan konten-konten macam ni, aku rasa kamu boleh like, comment, dan subscribe dan support Amri, support Mal juga sebab Yes, toh. dengan support kamu tu kami akan lagi bersemangat tau. Bersemangat. Bersemangat Bersemangat gimana? dan berkeyakinan. Ha. Rasa macam nak buka aja Semua ni. Sebab apa? Sebab panas. Sebab apa dalam mall. Ini baru panas dunia tau, bro. Ai, kau buat macam kau pernah pergi syurga balik air je apa? Pergi neraka balik air. Kau buat panas dunia bro. Aku Kau pernah balik- pergi neraka ke? Aku tanya Aku kau. balik hari ni je, Kuantan je. Itu pun dah. Aku hilang kejap je dah. Mana mal. Aduh, so itu je lah. Pusing, Kau tak payahlah kasih panjang-panjang lagi video ni. Okey. Yang ini dorang tidak tengok pun. Orang tengok yang tadi je. Kau percaya tak? Video ni, Ha. kau pegang cakap aku, Ha? akan meraih Merayap. perpuluhan 4.6 juta 800 kali 3/3 kali dengan F. Jawapan dia adalah MLVWS Circle. Wish. Yeah. Aku takut video ni jadi raih simpati je, bukan tengok cakap tadi. Tak apa. Walaupun video raih simpati, kita tetap akan bersama. Okey? Itu saja daripada Malkori. Kami akhiri dengan Bismillahirrahmanirrahim. bukan Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. sama-sama naik, Sama-sama fly. Bye bye.